It's too much already. Dia bukan sekali cakap gini, tetua tu. Malulah sikit dengan orang Cino ni, Singapura ni. Malu sikit ya. Malu sikit. 22 tahun kau jaga tu. Di mana letaknya negara kau tu? Kau kena malu sikit ya dengan kerajaan-kerajaan sini. Walaupun orang Cino ni, kebanyakan Cino ni, Prime Minister pun Cino ni. Tapi kau tengok diri kau dulu. 22 tahun. Tapi gitu juga. 1 tahun, 3-4 Prime Minister tukar. Orang tak kacau, kau sibuk kacau Singapura Melayu. Singapura Melayu. Sibuk pasal kampung. Kampung kau tu jaga sana tu. Sini nak jual negara tak boleh. Sana jual negara boleh ya. Jual tanah Pak Cino ni. Jual tanah ni boleh. Pun 22 tahun. Then talk about orang Singapura Melayu. Kau cakap pasal Singapura dah maju no. Tapi kau 22 tahun tetap yang sama. Tak baik, tak malu ke? Walaupun kau nak tak suka Cino ni punya orang Singapura ni, tapi dia bangunkan dengan cara baik. Tak kisahlah cara apa pun. Dengan cara baik. Tapi kalau kau rasa kau baik, negeri kau baik, 22 tahun, di mana dah negeri kau tu, Malaysia tu? Di mana? Di mana letaknya 22 tahun? Sekejap, maaf. Sekejap dia masukkan Noah, sekejap Noah terperangkap. Kenapa dia tak berani cakap pasal Cino ni? Kenapa? Sebab Cino ni maju kan? 22 tahun. Di manakah bangsa-bangsa kau tu? 22 no, jauh tau, panjang. The longest Prime Minister. Adakah Melayu bersatu? Ada ke? Bersatu? Tapi macam Melayu ni bergaduh, rebut harta, rebut pangkat, rebut jawatan, rebut atap. Ya, dia suka melaga-lagakan bangsa tau. Kena ikut dengan kata kau apa? We have our own Prime Minister. Kita ada own ketua negara untuk menjaga negara kita. Let him be. Tapi kita okey je. Yang dia bukan jaga sini, sibuk pasal kampung kau tu berjaga. Yang letak-letak mana tu. Kampung beribu-ribu kat sana. Tapi kita kebersihan tak terjaga. Singapore is the richest country. We are not afford to have a lot of villages. Siapa yang tinggal zaman batu, zaman Flintstone, boleh. Everything is expensive. We are not afford to have this ekonomi yang berkampungan ya, tak ada. Di mana Papa Tanda pun ada Melayu punya perkataan. Tapi yang tak tahu, ada masjid, ada surau, boleh azan, tak kisah, ada certain boleh azan kuat. Majlis Sultan pun masih boleh azan kuat. Boleh berhari raya. Apa yang tenggelamnya? Hanya kita ni minoriti je. Ni korang majority, tak boleh buat apa-apa. Kita go with the flow je. As long tak mudaratkan Melayu lah. Law sama. Ikut law sama. Cino ni buat salah, kena. Melayu ni buat salah pun kena. Banyak halal food. Apa yang tak nak contohnya? Sebab kau tak nak contoh orang Singapura maju. Masuk I, kau tak nak contoh Singapura maju. Tak nak contoh. Contoh apa? Macam negeri kau. Kita tidak dihalau, betul? Carefree. Kita tidak dihalau. Ada 400 orang di sini ya, ada 400 orang. Korang ingat tak masa PKP? Betul tak? Kerajaan kita bantu rakyat work permit. Tak kisahlah kau datang dari Malaysia ke apa, tinggal hotel 5 star, 5 star free of charge. Ingat tak korang? Ingat tak? Kerajaan kita membantu semua work permit. SP work permit. Tinggal dapat hotel-hotel mewah 2 minggu, 3 minggu, seminggu free. Kita dapat mask free. Kita dapat free 2 masa 3 Berapa banyak kerajaan kita tolong, bantu kita. Segi duit 9,000 untuk Grab. Sampai sekarang kita dapat apa? Duit GST. Melayu ye dapat tak? Melayu dapat mask tak? Melayu dapat duit tak? Ada? Melayu dapat rumah. Siapa-siapa orang, tak kisah bangsa apa, dapat rumah. Siapa yang tak ada rumah, kau boleh minta bantuan, dia kasihkan rumah sementara. Duit GST sampai sekarang dapat dia. Duit GST 900, 800. Korang dapat? Melayu dapat Melayu. Melayu ye dapat Melayu ye. Si tua tu sebenarnya dah tergugat dengan negara jiran dia yang kaya. Walaupun setitik nila, kan, dia akan membesar. One more time. Walaupun setitik nila, dia membesar. Bila kau tak ada kuasa, DAP gini, musuh ketat, ini, Melayu kena bersatu. Tapi bila ada kuasa 22 tahun, Melayu kena ikat perut. Melayu tak boleh mengharapkan kerajaan. My country is multi-rich country. Same goes to you. Melayu ye. Belakang-belakang, tibai. Kita setiap tahun ada duit GST, mask free, duit electricity, duit apa, nak beli aircon, nak beli kipas tu apa, duit apa? Climate. 300 ya? 300 kan? 300 dapat duit GST 900, 800, 700 berdapat. Siapa 1973 dapat lagi 700. Berapa banyak duit kita dapat? Yang 22 tahun tu kau dapat apa? Transport dapat, duit pasah dapat. Ni kalau kumpul ni aku boleh buat lagi 2 mentera utik lagi ya. Kalau aku dapat, kalau kumpul boleh buat lagi 2 biar aku baring kucing-kucing semua datang. PC pun dapat, elderly transportation dapat, CDC voucher dapat, CDC voucher 300 dapat. Ini pun dollar. Orang Melayu dapat orang Melayu sana dapat ke orang Melayu? 22 tahun sana dapat ke? Baby bonus ada. Banyak no, banyak. Sampai tak berkata-kata aku. Bukan aku nak menangkan ya, dan memang facts is and reality. It's not, bukan bangsa
Melayu lupa. Melayu mudah lupa. Apa yang kau dah buat dalam 22 tahun? Adakah macam kita Melayu dapat macam kerajaan yang kasih kita? Kerajaan kita kasih kita bermacam-macam bagai ya? Rumah siapa yang tak ada disediakan sementara kau bekerja. Sampai sekarang kita boleh minta bantuan silver support. Ni biru, ini hijau. Ini kau kaki patah ke, mata buta ke, hidung sengit ke, gigi ke, kepala ke, otak ke, telinga, pakailah kat ni. Ini masa kau nazak ke, masa kaki kau lumpuh ke, kau terbaring ke, hospital ke, kepala kau kurung tergini ke, jalan gini ke, kau kasih ni. Ni. Ya? Apa lagi? That's why, sebab itu kita ni sebagai Melayu Singapura ni, kita go with the flow. Tak dihalau oleh kerajaan, tak ada halau. Nak halau apa nak, tak ada. Masih tetap di sini lagi. Kita bersyukurlah. Kita boleh ada saving. Takkan nak pergi bank aja. Oh, you Melayu You onde-onde ya? Melayu, no, cannot. Tak ada pun. Kau nak apply rumah. I want to apply house lah. Oh, you Melayu Cannot. Tak pernah pun. Oh, you want to marry Oh, you Melayu Oh, cannot. Tak pernah pun. Tengok abang ni. Abang ni rajin nak. Pagi petang siang malam bekerja ya. Sampai pengsan orang tu tau. Kenapa kau masih nak cemburu dengan kekayaan dan kejayaan Singapura? Kau dah selalu cakap pasal orang Melayu. Kenapa kau tak berani cakap pasal Cino ni? Kau dapat insurance package. Kau dapat GST. Kau dapat insurance package. Bangsa kita dapat juga. Semua. Habis tak melagakan. You are trying to influence all this Melayu punya otak. Nak hancurkan Melayu punya otak Singapura. Negara kau buat lah. Sana dah tak boleh main 3R. Sana main 3R, dia cekup kau. Sekarang dah main 3R kat luar negara pula. Jangan risau dengan orang Melayu Singapura ni ya. Jangan risau dengan Melayu orang Singapura. Kita berbaik. Okey je. Tak ada benda. Kita banyak dibantu oleh kerajaan juga. Kita banyak. Setiap minggu. Siapa tahu setiap minggu kita jumpa kita punya Kita punya MP. Kita tahu apa kita buat kat sini. Tak bukan bangsa kita je. Ada Cinone, Onde-Onde, Anone. Banyak yang jumpa MP sendiri. Yang meet the MP session. Ini tak. Sikit jangan contoh orang Melayu Singapura. Saya rasa Melayu Singapura dia tidak bekerjasama sebab kampung perkampungan dia dah kurang. Kita tak boleh contoh kerajaan Singapura yang Cino ni nak contoh Melayu macam kau yang RM3. Aku cakap aku respect Noah lah. Aku respect Datuk Seri Anwar. Aku respect dia. Dia tidak pernah nak berbeza-bezakan 3R ni. Kita punya kerajaan tidak pernah walaupun Cino ni tak pernah cakap sekali buruk-buruk pasal negara orang. Tidak pernah ya. Tidak pernah seumur hidup. Kenapa kau sakit hati dengan kita punya kerajaan? Cakap sikit. Kenapa kamu sakit hati? Sebab kita punya kerajaan. Kamu cakap sikit. Kita orang Cino ni tak pernah nak cakap buruk pasal orang lain. Tak pernah. Nampak tak perbezaan Melayu yang macam kau tu dengan Cino ni yang macam gini? Nampak tak perbezaan? Berapa busuk hati kau. Jangan contoh orang Melayu Singapura. Mereka hilang sokongan Melayu, hilang orang Melayu sebab kampung makin sikit. Apa kena dengan kampung kau? Regardless of race, language or religion, to build a democratic society based on justice and equality, so has to achieve happiness, prosperity and progress for our nation.